Guys, ni kemah kita orang kali ni. Kita ada village M dengan dome. So ni kita kena set up ni. Kita set up sampai depan sungai lah. Depan sungai. Untuk batu ni, tengok sungai dia. Memang buat ada tempat dalam dan tempat titik tak. Ada mini view. Okay guys, kita sekarang ada dekat Lubuk Buaya. Tobak. Oh, dia ada laluan dekat sini. Dia turun sini. Turun, ada tangga. Oh, tangga pun dah hancur. Air tinggi ni. Air deras. So inilah Lubuk Buaya. Dalam ni katanya. Tapi tak tahu lah berapa dalamnya. Sini macam air deras, sana macam air mati sikit. So sekarang ni kita nak tengok apa ada dekat Tok Bak 3. Jom. Ni Lubuk Buaya. Dan kita akan ke Tok Bak 3. Sini okey lah nak mandi. Yang tadi lepas hujan. So idea macam ni sikit. Ini jalanan ke Tok Bak 3 daripada Tok Bak 1 lah. Okey. Daripada apa Lubuk Buaya tu kita boleh lalu dah kat sini. Ada jalan nak ke Tok Bak 3. Okey. So kalau kita sampai sini, kita nak ke campsite. Ni je tapak dia. Okey, ni tapak dia. So tadi kita, kalau kita datang, kita masuk pada sini lah.
masuk sini dan kita akan sampai ke tapak tobat 3 ni. Ni dia punya tapak. Okey, punya tempat parking kat sini. Dan hari ni kita tak ramai. Ini ada di kemah je. So inilah kita punya tobat 3. Dia start sini sampai ke sana, ujung sana. Okey, kita duduk kat yang campsite nombor 2. Ni nampak dia. Sini pun ada sinki, tapi tak semua sinki ada lah, cuma ada dia lah. Okey, ini air dia. Marvelous. Ni tapak dia. Datang ke tobat 3. Okey. So jom kita tengok dia punya toilet dulu. Ni nampak sungai dia. Sungai dia memang menarik lah. Kok ada boleh kutip ni apa, kayu-kayu kan nak bakar ni. Ni kita tengok inside. Emok ni ada. So kita tengok toilet dia. Ada Ada kayu. Toilet dia kat sini cuma ada 2 je. So ni lebih pada wild lah ni. Sini semi wild. Dia memang gelap lah malam. Okay, jom. Ya, kat atas ni pun kita boleh camping. Ada tapak untuk camping jugalah. Tapi ni lebih pada motor hutan lah. Okay, ni toilet dia kat sini. Ada 2 je. So sebelum masuk tu make sure kita basuh kaki dulu. Kan? Dia ada tangki kat sini nak basuh kaki. Dan ni lah punya tandas. Tandas duduk lah. Tandas cangkung lah sini. Ini pun tandas cangkung. Yang sebelah ni pun tandas cangkung juga. So dia ada 2 tandas je kat sini. Nampak? Okay. So sini dia memang wild dan dia tak banyak tandas sini. Tapi sinki ada lah. Okay. Ni kita punya tapak kemah. Right. So itu je kita punya review untuk tapak 3. Okay, ni sedang cukup. So dah penuh tapak ni. Ni macam lah, gas ada, minyak ada, air ada, ais pun ada. So ni kat topak 1 lah. So jom. Yes, ni view malam kemah kita. Kat sini memang semi wild lah, memang gelap lah, tak ada solar. Dan situ toilet lah. So toilet dia pun tak ada lampu. So malam-malam memang gelap, kena bawa air lamp ataupun lampu lah. So jom kita tengok kemah kita. Ni sebab ni ada tapak ni, tapi orang semalam dia dah balik dah. So ni lah kita punya view malam kemah kita. Okay. Kita kena bawa kat situ lah. Dia tadi kita sebelum masuk topak tu ada tong sampah kat situ. Situ je tempat pembuangan sampah yang sebenar. Alright. So jom kita balik.